dah puas makan daging apa semua, mah kita tukar pergi ayam pula. Kita buat ayam gulai padang. Mohlah kita buat. Mula kita potong besar semua bahan-bahan ni sebab kita nak kisar dia kan. Inilah bahan-bahan dia. Kita nak kisar bersama dengan halia, kunyit hidup dan bawang putih. Bagi halus macam ni, dan kita tomeskan dia. Bila kita dah tomes dia dah mendidih, melegak, tutup sekejap. Yang dah kering macam ni, barulah kita masukkan 1 ekor ayam. Masukkan semua 1 ekor ayam ni, gaul, masak bagi sekata. Kita biarkan dia sekejap biar dia keluar air ayam tu. Dah kering sikit, baru kita masukkan air secukupnya. Kemudian kita masukkan 2 batang serai, 1 helai daun kunyit. Kita koyak-koyak macam tu, sama juga dengan daun limau purut. Kita masak, gaul sekata. Lepas tu barulah kita masukkan santan. Masa masukkan santan tu, make sure kacau selalu tak nak bagi santan tu betul-betul. Bila dah mendidih, baru kita masukkan garam, gula sahaja. Tak ada perasa. Tapi nak letak perasa tu pun boleh juga. Inilah hasil dia kan. Makan nasi putih memang sur. Ingat makan, ingat rasa.